Alright, Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome to live Rev, Akid Rev and Ride. So kepada korang yang baru di channel aku ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi singgah. Dan kepada korang yang belum subscribe, aku mohon jasa korang untuk tekan button subscribe and turn on bell notification. Damn, tak perasan. Sorry. Aku stres dengan motor aku sekarang ni. Kejap lagi aku selitkan kenapa aku stres dengan motor aku. Motor problem guys ya, motor problem. Kau bunyi apa? Timing chain. Aduh, aku pun jam. Tak apalah. Slow lah kita buat. Baru je keluar bengkel dah dapat penyakit. Aku akan letak video klip, which is motor aku ni baru keluar bengkel tau. Memang baru gila keluar bengkel. Memang, ya Allah, aku pun tak faham apa ujian aku kan. Tapi tak apalah, Allah nak bagi ujian kan. So kita hadap je lah, jangan mengeluh. Cuma itulah, motor aku timing chain terlampau bising tau. Dia bunyi macam berkeroncong. Ini timing aku pun entahlah weh. Aku kalau ikutkan, aku dah fed up dengan motor aku ni sebenarnya. Tapi itulah, nak buat macam mana, belum ada rezeki untuk tukar baru kan. Selagi boleh pakai, aku pakai je dulu ni. Selama mana aku boleh bertahan dengan motor ni kan. Sebab ni first bike aku, motor pertama aku. So hadap je lah dulu. Nak jual pun sebab motor lama, CBR 250R, motor satu dapur, CBR satu dapur 250. Yang lagi lama modelnya daripada model motor polis yang macam Rabbit punya ni kan, Rabbit punya version tu. So aku bawa slow ni. Aduh, aku pun malam ni nope, tapi itulah, aku tak pisang sangat pasal tempat kerja baru ke apa. Aku pisang dengan motor aku sekarang ni. Timingnya aduh bising teruk. Bising teruk. Ya Allah, aku tak tahu nak buat apa dah dengan motor aku ni. Nak repair itu, repair ni semua pakai duit. Ini repair itu saja dah habis 1000 lebih dah kan. Korang doakanlah aku murah rezeki. Aku doakan korang murah rezeki juga, supaya aku boleh beli motor baru, tukar motor yang lebih memudahkan aku. Dan yalah, senang nak jumpa spare partnya ke apa kan. Kalau korang perasan, aku pakai intercom tau. Aku pakai intercom, tapi
mic aku bukan aku menggunakan intercom, aku menggunakan mic daripada DJI sendiri. Just aku kepet je dekat aku punya intercom punya mic ni. So aku bolehlah buat live macam ni. Dan kenapa aku buat live secara macam ni? Disebabkan aku tak bawa helmet full face aku. Dan alang-alang kan, alang-alang aku ada pengepit mountain ni, mountain yang jenis pengepit daripada telesin ni. So apa salahnya kan aku try guna. Dan ya, setakat ni dia function lah. Dia punya pengepit tu agak kuat, agak kuat. So this is my first time actually aku buat angle macam ni. Aku tak boleh nak buat angle depan sebab aku risau jatuh lah kamera aku. Aduh, aku trauma dengan kamera Insta360S Pro aku yang pernah jatuh dulu. Alamak, apa jadi? Aku lupa nak pasang silencer dah. Dah lah aku punya rumah tu biasanya ada ni, ada Roblox kan. Aduh, ini kalau sangkut ni pisang buat aku dah. No blade dah tak kisah dah okey lah. Cuma depan je lah kabur. Sebab aku buat belakang dulu, aku pasang tail tidy kan. Itu pun custom. Signal sampai 4 dah. Signal sampai 4. Kau tahu tamak betul. Tapi tadi aku tanya member dekat bengkel aku yang bahagian valve clearance. Dia kata kemungkinan kena buat valve clearance lah, kena buat VC. Oh pisang dol. Motor aku saja dah habis 1.5 lebih, 1,500 lebih. Hadap nak kena buat VC yang makan kos lebih kurang 3 ke 400. Aduh ya, aku pun tak faham lah. Tak tahu tu macam mana ni. Aku menang pun ada, pisang pun ada. Kalau sorry lah kalau video aku kali ni banyak noise sebab macam aku cakap, biasanya aku buat video aku pakai helmet full face, tapi kali ni aku terpaksa pakai helmet open face aku. Dan aku kepit je aku punya mic ni dekat mic intercom, yang mana aku kalau pakai helmet open face ni aku ada tabiat di mana aku suka buka visor. Sebab satu, sebab malam gelap. Kalau siang tak apalah. Tapi memang itulah aku boleh cakap pisang tau. Mungkin video ni pendek je, tak panjang macam video aku yang lain. Aku akan cut jugalah. Alright. Dan ya, video kali ni pun aku rekod pakai aku punya Insta. Aku pakai aku punya DJI Osmo Action 6. Tapi ada tapi dia. Ya, untuk video kali ni aku tak pakai Allahu Akbar. Aku tak pakai, alah aku lupa lah mode tu, super night mode. Aku tak pakai super night mode sebab yalah, dia makan space tau. Sebab dia ada, bila super night mode ni dia ada AI enhancer. Macam tu lah, enhance daripada AI punya ni kan, support kan. So dia akan edit apa semua. Itu semua dia kerja AI yang buatkan video kau lagi terang. Tapi nampak tak ada lampu cok. Tak ada lampu cok motor aku. Wiring semua ni. Motor aku banyak problem. Allah. Aku nak pergi kedai member aku, tapi itulah, dengan keadaan motor ni tak ada mood pula aku. Tapi slowly je lah ni kot. Aku tak membantai lah. Kalau tadi bukan main, aku popah je. Popah. Tapi tadi
Memang dah ada dah. Aku perasan je bunyinya. Cuma tak sekuat tadi. Tak sekuat tadi. Sumpah dia. So aku bawa slow-slow je ni. Macam tak boleh nak slow lah. Aku kalau boleh lagi cepat lagi bagus lah sampai ni. Tapi kalau boleh lah, memang lagi cepat lagi bagus. Tapi tak ada masalah. Kalau lagi cepat lagi bagus, lagi cepat ada masalah, pening kepala aku. Sumpah cakap. Ini pun dah cukup pening lah ni, dengan timing ni. Sangat kuat aku rasa ni. Walaupun mic aku letak depan mulut je, tepi mulut aku. Aku tak tahu nak cakap apa sekarang ni. Aku menang sebab motor aku je ni. Mana aku nak cari cikau tu. Harap lah, tak ada masalah. Nampak? Ini kuat gila tu. Hujan baru lepas hujan nampak gaya. Silau tau. Bila ada side mirror ni silau je lah. Kena tembak dengan kereta belakang kan. Selit bukan main. Sekali sangkut kacau.
Okay, aku pun hampir sampai dah dengan rumah aku. Sorry aku tak banyak bercakap sebab ya, nanti aku cut lah part yang aku tak bercakap. Thanks for watching this video. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video. See you guys on the next video.